Cara saya nak sihat, kuat dan turunkan berat. Tak pilih satu jalan je, tapi gabungkan pelbagai strategi yang bantu tubuh sihat dari luar dan dalam. Badan kita bukan mesin, tapi sistem yang hidup. Jadi rawat dengan cara yang menyeluruh. Pertama, mula dengan real food. Makan makanan sebenar, bukan yang penuh bahan proses. Cukupkan nutrisi tapi masih dalam kalori defisit. Sebab nak turun berat mesti ada pengurangan tenaga tapi jangan sampai seksa diri. Kedua, sihatkan sistem penghadaman. Tubuh yang sihat bermula dari usus yang sihat. Jadi ambil makanan kaya prebiotik, probiotik dan postbiotik. Contohnya yogurt, tempe, pisang, madu atau serat dari sayur dan buah. Ketiga, jaga hormon. Senaman kardio, bantu bakar lemak, angkat beban, kuatkan otot. Tidur cukup, seimbangkan hormon stres. Lepas tu, buat earthing, pijak tanah tanpa kasut dan dapatkan sinaran matahari pagi dan petang. Itu semua bantu keseimbangan ritma badan secara semula jadi. Keempat, amalkan puasa atau intermittent fasting. Beri masa untuk sistem dalaman pulih, kurangkan keradangan dan stabilkan gula darah. Dan akhir sekali, urutan guasa. Ramai tak tahu ia bantu lancarkan peredaran darah, kurangkan stres dan bagi efek detox ringan untuk tubuh. Bila semua ni digabungkan, hasilnya bukan sekadar badan makin kecil, tapi tenaga makin kuat, tidur makin lena dan minda makin segar. Ingat, kunci dia bukan buat semua sekaligus, tapi konsisten satu demi satu. Lama-lama badan akan balas balik dengan kesihatan yang luar biasa.